Adakah wajib cukur rambut bayi dan rambut itu ditimbang mengikut harga mah dan duit itu perlu diberi kepada siapa? Baik, bagus soalan ni. Dia kata kalau dapat bayi, dapat anak kecil lah beranak, wajib tak kena cukur rambut dia? Jawabnya tidak wajib. Sunat dicukur rambutnya pada hari yang ketujuh. Ingat dah? Sunat dicukur kepalanya pada hari yang ketujuh. Faham? Nabi kata wa yuhlaku ra'suhu yauma sabihi, dan dicukur akan kepalanya baby pada hari ketujuh beranaknya. Jelas lagi? Sunat cukur kepala. Kemudian hadis yang lain pula, rambut tu bila kita cukur wajib kena timbang dengan mah. Tak wajib, sunat. Cukur pun sunat, timbang pun sunat. Timbang dia, timbang rambut bayi, bukan rambut pok bayi. Pok bayi 1/2 kilo rambut. Kan? Rambut anak mu tu. Baby umur 7 hari kita cukur kepala dia. Faham? Bila cukur kepala, dapat tak rambut secekak? Dapat lah. Bubuh atas nimbang. Faham lagi? Sunat wajib bubuh atas timbang. Timbang mana? Timbang kedamah. Jangan timbang kedamah. Kan dengan digital. Pergi kedamah. Dah, dek, pocik nak timbang rambut anak pocik cukur malang kejap, boleh ke tak? Nampak? Tukang mah tu boleh 2%. Ada kan 2%. Patut kaya. Datang keleku. Patut kapur nak pinjam kejap. Benda 2% mu kaya dah. Tahu tak? Jangan bergaluh dengan hidup ni. Jadi tak berkat hidup. Timbang dapat 1 gram. Faham lagi? Contoh, timbang 1 gram. Faham? Dah nak sedekah di mana? Ditanya ni. Sedekah tu sunat. Lepas timbang, sunat kita sedekah harga 1 gram emas kepada orang miskin. Dah nak tahu 1 gram berapa? Tanya ke damah. Contoh, 500. Kita pun timbang rambut anak 1 gram. Faham? Sunat kita sedekah 500 riyal ke orang miskin. Faham lagi ya? Jangan sedekah rambut, sedekah piti. Dah rambut, tanam. Kat pergi sedekah rambut, dia kira bodoh. Wih rambut. Faham lagi nak wih rambut anak hamba ni cukup malam. Faham? Orang suruh kita tengok tak apa. Faham? Lepas tu duduk copy paste dalam Facebook. Rambut, esok tanam. Lepas pada timbang. Faham? Kerana apa? Mengikut perbuatan sahabat Nabi. Mereka ini kalau cukur rambut, gunting rambut, berbekam dan sebagainya, barang-barang tubuh badan manusia, mereka tanam. Kita ikut perbuatan sahabat. Faham? Jelas?